So kereta yang kat atas ni kereta sebelum cat luar. So mengenai harga, kau bolehlah terus wasabi saya, nombor dekat bio. Kau boleh tengok dulu gambar sebelum. Okey, selepas sekejap lagi kita review. Kau tengok puan-puan dulu keliling dia apa semua. Selepas tu nanti sekejap lagi kita settlekan kereta yang dah siap ni. Okey, jom let's go, kita review dulu. Kita pun dah siap coating lampu depan. Okey, alhamdulillah dah siap cuci semua, dah siap polish. So depan ni semua kita dah hitamkan. Okey, so owner minta beli skirting dan cat dah sekali skirting. Semua dah settle. Okey, alhamdulillah. So yang ni kita buat cat luar. Kau boleh tengok luar, kau tengok lu. So nanti apa-apa boleh roger. Alhamdulillah. Cun holiau. Korang pun dah tengok hasil kereta cat luar. Mengenai harga kan, nak datang bengkel terus boleh, nak wasabi saya dulu pun boleh. Tapi kalau boleh datang bengkel lah, bincang. Saya dapat tengok depan-depan body korang. Macam Beza ni saya buka pun dalam 2,700. Color pearl ada setengah 3,000 color pearl. Sebab apa? Body agak teruk. Okay lah, kita beransur dulu. Kita jumpa next video. Next kereta ada Proton Persona, nak cat color taxi. Okay, kita jumpa next video. Bye bye. Kalau kau jumpa saya punya live, boleh support saya. Okay.